Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Sarah Sofia binti Ramli, wartawan kru TV PSS anda pada hari ini berada di SMK Jalan 3 untuk menyaksikan batch 08 mengambil slip SPM mereka. Mari kita teruskan dengan rakan sekerja saya iaitu Dayan. Jom! Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Aisyah Amanina. Dan saya Dayan Ifran bin Suki. Kini kami berada di hadapan Dewan Tun Sri Lanang Bagi menyaksikan batch 08 menerima slip keputusan SPM mereka pada hari ini. Mari kita lihat keadaan di dalam Dewan sekarang. Jom! Jom. Hari ini saya dengan calon SPM pada tahun 2025. Sila perkenalkan diri. Nama saya Muhammad Noaiman bin Abdullah Harun dari kelas 5 STEM 1. Nama saya pula Muhammad Asif Darwish bin Muhammad Izwan dari kelas 5 S4. Nama saya Ahmad Zahin Wajidi, saya daripada kelas 5 STEM 1. Hai, nama saya Aisyah Karmila. Nama saya Sherina Sofia. Alisha Irdina binti Muhammad Syarbaini. Boleh kongsikan perasaan anda selepas menerima keputusan anda sebentar tadi? Sebenarnya saya terkejut sebab saya tak expect pun dapat straight A ni. Tapi Alhamdulillah Allah kurniakan rezeki untuk saya mendapatnya hari ni. Saya berasa gembira juga lah. Alhamdulillah, syukurlah. Sebab tak expect pun dapat sebelum tu. Alhamdulillah. Sepanjang persediaan SPM, apakah cabaran terbesar anda hadapi dan bagaimana anda mengatasinya? Cabaran terbesar saya, I would say it was my laziness. I was too lazy to start studying. So then I'm also kayak motivasi lah. So I start studying earlier than usual. Apakah subjek paling tercabar di dalam SPM? Paling mencabar saya akan cakap bio. Exam sebelum daripada trial memang selalu dapat B. Itu je yang dapat B. 10A 1B. So agak merisaukan lah bila nak masuk auto trial dengan SPM ni. Tapi Alhamdulillah dua-dua tu dapat A. Dia susah sebab dia bukan beramai orang ingat yang tak ambil bio ni, dia ingat bio kena menghafal. Dia sebenarnya tidak. Jawapan ni tak semestinya ada dalam buku teks. Kita kena banyak lagi membaca info-info luar dan banyak-banyak sangat membuat soalan berbanding dengan subjek lain. Subjek lain mencabar, of course IMAT. Sebab saya pun tak dapatkan IMAT lah A tu. Siapakah individu yang paling banyak memberi sokongan kepada anda? Kalau untuk sokongan, of course daripada cikgu-cikgu and parents and kawan-kawan sendiri. Terutamanya bila kita macam tengah nak burn out tu, of course sokongan daripada semua pihak memang memberi bantuan lah. Apakah perancangan anda selepas ini? Perancangan saya, of course lah nak sambung study and nak sambung professional accounting lah. Apakah kata-kata ataupun harapan pada calon SPM pada tahun ini? Untuk calon SPM tahun ni, start seawal mungkin, start sekarang. Tak payah push teruk sangat pun, start sikit-sikit. Asalkan buat setiap hari. Saya pun lebih kurang macam dia. Start sekarang, jangan start lambat sebab nanti menyesal. Alhamdulillah saya buat solat hajat setiap hari. Alhamdulillah, macam inilah result saya. Don't start late. Always start early. Nanti you yang regret. Terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih untuk jawapan anda.